Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri ya. Untuk kali ini saya nak cakap tentang fotografer yang hipokrit. Hipokrit ni macam berpura-pura lah. Dia cakap lain, dia buat lain. Dia contoh dia macam ni lah. Kita ada setengah fotografer lah. Dia buat bisnes. Bila buat bisnes ni, dia mengharapkan klien ataupun bakal pelanggan tu sanggup membayar harga yang tinggi untuk produk atau servis yang disediakan lah kan. Dia akan buat justifikasi macam-macam lah. Dia kata barang mahal, skill itu ni semua kan. Tapi pernah tak you all kan, ni yang mana makan cili dia yang akan rasa pedas lah. Siapa yang makan cili dia rasa pedas kan. Kalau tak ada kena-mena tu tak apalah. Okay, siapa di antara kita ni yang sanggup laburkan sejumlah duit yang besar untuk pergi kursus, beli buku-buku fotografi dan sebagainya, yang study fotografi di universiti ke di pusat pengajian tinggi, itu lain lah kan. Itu memang dia nak belajar tentang foto. Ni yang dia buat bisnes, dia mengharapkan klien ataupun pelanggan sanggup keluarkan duit yang banyak untuk servis fotografi dia. Tapi dalam masa yang sama, dia sendiri agak kedekut atau berkira-kira untuk mengeluarkan modal untuk pergi belajar, beli buku ataupun support sesama jurufoto lain. Point dia, kalau kita sendiri sebagai jurufoto tak nak support jurufoto lain kan, jadi susah lah kan. Kita sendiri tak nak support sesama fotografer, lepas tu kita nak suruh orang yang di luar bidang kita ni nak menghargai karya kita kan. Memang agak susah lah. Contoh macam ni lah, berapa ramai yang sanggup keluarkan duit untuk beli buku-buku fotografi. Mungkin ada yang kata, bang sekarang ni tak payahlah nak beli-beli buku foto belajar kan. Sekarang ni kat YouTube ada, TikTok ada, benda-benda macam tu senang kan. Betul. Contoh macam buku-buku, siapa yang dah follow saya lama, buku yang saya beli ni macam buku apa, ni bukan nak promote buku kan, nak promote apa, daripada kita cakap tentang lensa, gadget kan. Macam David Duchamp saya dah follow dia punya blog dia lama kan, lebih 10 tahun dah dulu lah kan. Dan kebanyakan topik yang dia tulis dalam buku ni ada di dalam blog dia tu. Foto frame kan. Ni antara buku-buku yang pertama yang saya beli daripada David Duchamp ni, visionmonger ni kan. Sebab saya beli ni bukan sebab nak belajar sangat. Nak belajar tu belajar juga lah. Saya memang follow blog dia. Tapi salah satu sebab dia lah nak support sesama fotografer. Pasal kita nak menghargai dia punya usaha, dia kongsi dia punya pengalaman, ilmu dia secara percuma di internet, di blog dia kan. Tapi macam mana cara kita nak support dia tu kan. Kalau kita tengok je betul lah kan. Tapi ni salah satu cara untuk kita support dia punya minat dia punya passion dia tu kan, supaya dia terus berkarya. Jadi kalau dia buat benda-benda macam ni kan, tak ada orang nak beli kan, jadi pun dia frust lah. Bukanlah frust, maksudnya ialah kita sendiri tak support sesama kita, betul kita nak harap orang lain menghargai karya kita kan, yang di luar bidang fotografi tu. Bagi klien memang nak murah je lah. Macam kita lah, ada setengah daripada jurufoto ni, jangan malu nak mengaku lah. Kadang-kadang kita tunggu ada jualan buku murah di Big Bad Wolf macam tu kan, baru kita nak beli kan. Tapi kita sendiri tak sanggup nak bayar harga yang premium, yang mahal untuk sebuah buku, untuk sebuah ilmu tu kan. Tapi macam mana kita nak harapkan orang lain kan. Itulah maksudnya sikap kepura-puraan tu hipokrit kan. Kita nak harap orang appreciate kita, tapi dalam masa yang sama kita pun malas nak appreciate sesama jurufoto kan. Macam Glenn Rowell kan. Ini zaman saya, zaman filem dulu, zaman tahun 1990-an lagi kan. Saya selalu beli buku-buku outdoor fotografi, magazine lah. Dalam magazine tu Glenn Rowell ni memang banyak lah dia kongsi-kongsikan dia punya pengalaman apa semua. Outdoor fotografi tu kita beli juga, tapi dalam majalah. Mungkin tulisan dia, artikel dia dalam 1 page, 2 page macam tu je kan. Kita rasa tak puas kan. Jadi saya beli buku dia kan. Glenn Rowell pun dah tak ada dah. Dan buku ni tebal kan. Dia bukan nak belajar pasal foto sangat. Macam apa ni, The Journey ni kan, pasal kisah-kisah pengalaman ni kan. Tapi kita nak support dia lah. Macam yang ni, buku The Real Deal ni. The Real Deal ni saya beli dari Amazon. Ada banyak buku-buku yang saya beli daripada Amazon yang mana tak ada di kedai buku di Malaysia ni, saya beli. Yang ni pun ada juga di apa, kedai buku di KL ada juga kalau kita cari kan. Tapi kadang-kadang tak ada stok. Joe McNally ni terkenal dengan flash fotografi ya. Dan memang banyak pun dia punya tutorial ataupun perkongsian tips-tips foto dia kan, yang dibuat di YouTube kan. Kalau kita rajin tengok, memang tak perlu beli buku pun. Tapi itulah salah satu cara kita support komuniti fotografi tu. Kalau nak share, memang banyak buku lah kan.
Ni Art Wolf. Art Wolf ni pun salah seorang jurufoto favourite saya masa zaman filem dulu, awal-awal 90-an lah, 93 macam tu, masa mula-mula saya meminati bidang foto tu. Memang saya minat landscape lah. Tapi salah satu sebab yang saya minat Art Wolf ni lah dia punya penulisan dia tu, hasil tulisan dia tu memang menarik lah. Kadang-kadang gambar dia 2-3 keping je, tapi tulisan dia 3 page macam tu kan. Dan ini pun salah satu cara kita support sesama fotografer. Dan kebanyakan buku-buku foto ni harga dia, you all pun tahu kan, bukan murah. Dia bukan murah tu sebab yelah gambar, kebanyakan gambar tu dicetak di atas kertas yang berkualiti, tak macam novel lah. Harga dia memang mahal lah kan. Itulah kalau kita rasa mahal lah nak beli buku-buku foto kan, tak payah lah benda tu, kita baca, kita belajar di internet sudah cukup kan. Tapi kalau itu sikap kita kan, lepas tu kita bising bila ada orang, ada pelanggan sanggup bayar pelamin mahal, sanggup belayar mak andam mahal, tapi kita sendiri pun nak beli buku yang harga macam tu pun berkira kan. Padahal benda tu ilmu, dia nak share dengan kita kan. Berapalah sangat harga, contohlah 100 atau 200 ringgit untuk sebuah buku ni, berbanding dengan pengalaman bertahun-tahun yang dia kongsikan dalam ni. Kita nak jumpa dia mungkin payah lah kan, mungkin 1,000 ataupun susah lah nak jumpa kan. Mungkin dia pun tak pernah datang ke sini, kita pun tak pernah pergi ke US ke mana-mana kan. Itu salah satu sebab lah kan. Macam sama juga macam software perisian editing kan. Bila ada contoh macam Adobe kan, bila dia naikkan dia punya yuran langganan dia tu, yang ni yang buat bisnes kan, yang hobi tu lain lah. Kita mengeluh lah, aduh mahal lah Adobe kenakan bayaran, dia punya ni dah naik kan. Ada yang beralih kepada pirate ataupun crack apa semua kan. Benda tu dah tak betul kan. Kita nak harap kan orang appreciate kita, dalam masa yang sama kita tak appreciate karya kreatif company yang menghasilkan software untuk kerjaya kita kan. Tentang dia support negara tu, support negara ni, tu bab lain lah. Ini bab kita sendiri ni kan. Maksudnya kalau kita sendiri tak support circle dalam industri kita, lepas tu kita nak orang lain support kita bising kan, memang sesuatu yang tak betul lah kan. Jadi so apa faedah dia benda ni kan, apa faedah you dengar cakap mana. Jadi janganlah kita bising-bising menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, sedangkan diri kita sendiri ni pun kalau boleh nak cari yang paling murah kan. Contohlah kita pakai kamera jenama X kan, tapi lens kita beli third party. Pasal apa? Third party punya murah. Lepas tu kita akan kata alah dia punya beza tak jauh sangat pun, lens brand ni dengan brand ni kan. Lens ni harga dia contohlah 5,000, focal length lebih kurang sama, tapi aperture dia mungkin besar sikit kan. Besar lah tu pun ya. Ini lens dia murah, separuh harga kan. Dan hasil kualiti kalau tengok beza tak jauh beza. Tapi kalau ada pelanggan yang comparekan kita punya package A dengan package jurufoto lain kan. Kita punya package harga 3,000. Package jurufoto yang baru masuk ni 1,000. Hasil gambar lebih kurang sama. Orang ambil package yang 1,000. Kita bising kan. Tapi kalau kita pun 2,500 juga kan. Jadi benda ni kena fikir sendiri kan. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju dengan cakap saya ni, tak apa kan. Itu you all boleh tulis di ruang komen lah. Pasal yelah kita kena orang kata apa, muhasabah diri ataupun kena tengok balik diri kita ni dekat mana sebelum nak menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Kadang-kadang sikap tu datang dari kita sendiri juga kan. Kita pun tak support sesama kita, lepas tu nak orang lain yang di luar daripada komuniti foto ni, yang meminati bidang foto ni, support kita. Memang agak susah sikit lah kan. Okay lah. Kalau ada benda macam biasalah tak puas hati, you boleh tulis lah di ruang komen. Okay, jumpa lagi.